Hai, saya Mr. di sini. Mari kita tengok Form 5 MS bab 2 pembezaan. Macam mana cari persamaan normal kepada lengkung. So, mari kita mula. Pertama yang you kena nampak kat sini ialah dikata perkataan normal. Erti dia begini. Sekarang anda ada satu lengkung dan pada satu titik panggil A iaitu 2, 3. Apa yang berlaku ialah you ada satu garis lalui A, kita panggil tangent. Kalau lalu satu titik, kita panggil dia sebagai tangent. Jika satu lagi line potong ke A dan 90 darjah pada tangent, kita panggil dia normal. Dan formula yang anda kena fikir sekarang ialah, kalau tangent punya garis, kecurunan dia M1, maka normal punya kecurunan adalah M2. Dan formula yang you kena pakai ialah nampak 90 darjah. Formula ialah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Itulah formula yang you kena pakai kat sini. Then continue lagi. Sekarang macam mana nak cari M1? Mesti kena cari M1 baru boleh cari M2. So nak cari M1 kita panggil kecerunan tangent. Nak cari kecerunan tangent mengikut formula pembezaan ialah dy dx. Kecerunan tangent ialah dy dx. So kena buat dy dx. Kena bezakan persamaan ini. Apabila you bezakan, ingat kuasa darab ke hadapan. Lepas tu kuasa tolak 1 dapat 2. Sama dengan sini. Kuasa darab ke hadapan. 2 dapat 6 dapat 12. Kuasa tolak 1 dapat 1. Ini kalau 1x saja terus hilang. Kalau nombor akan jadi kosong. Siap, itu pembezaan. Lepas itu sebab you nak cari punya kecurunan adalah pada titik A. Titik A nilai X dia sudah diberi iaitu 2. So apa kita buat? Pada titik A, so kita punya X ialah 2. Kita punya X ialah 2. Kita sudah siap. Kosong tak payah tulis. Sekarang kena kira keluar apakah jawapan dia. Kalau you tekan kalkulator, dapatlah negatif 3. Contohlah sekarang negatif 3 sudah dapat. Nak cari kecerunan normal pula. Kena guna formula ini sekarang. So, masukkan dia dalam formula M1, M2 sama dengan negatif 1. M1 ialah negatif 3. So, sekarang kita boleh cari M2. Pindahlah ke sana. Ingat, negatif-negatif sudah jadi positif. Pindah 3 ke bawah jadi bahagi. Siap dapat kecerunan normal. Lepas dapat kecerunan normal, sekarang kita boleh buat persamaan normal. Persamaan. So, garis ini garis lurus. Persamaan normal ialah persamaan garis lurus. Oleh itu, formula yang kena pakai adalah formula Y sama dengan MX tambah C sebab garisan lurus. M sudah ada. M yang kena pakai ialah 1/3. Koordinat pula sebab dikata pada titik A. So, koordinat yang kena pakai adalah koordinat A. Koordinat artinya nilai X, nilai Y. Sekarang pergi buat, masukkan semua ke dalam persamaan. M masuk, Y masuk 3, X masuk 2. Artinya dapat 3 sama dengan 1/3 dan 2 tambah C. Sudah boleh cari C. Nampak? Kalau kira sini dapat 2/3. Pindah sana tolak. Artinya 3 tolak 2/3 akan dapat C. Kalau guna kalkulator kan dapat 7/3. Siap. Sudah ada M. Sudah ada C, gabungkan dia akan dapat persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Itulah persamaan normal. Siap. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.